Kita berharap agar setiap pemilik kenderaan boleh buat tuntutan semula lah untuk mengambil kenderaan yang telah disita di dalam store ni, sebab store kenderaan pun agak padat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Elina Muhammad dalam Embas TV. Video ini akan mengupas isu kenderaan terbiar di kawasan Majlis Bandaraya Alustar. Isu lambakan kenderaan terbiar ini bukan sahaja membelenggu Majlis Bandaraya Alustar, malah mengganggu keharmonian penduduk setempat. Difahamkan juga usia kenderaan usang itu lebih tua berbanding penghuni kawasan penduduk setempat. Segelintir pemilik kenderaan dilihat membiarkan kenderaan mereka di bawah jabatan, di petak parkir dan juga di tepi jalan. Keadaan ini bukan sahaja memburukkan pemandangan, tetapi ia juga menyebabkan halangan lalu lintas, kekurangan parkir dan juga menjadi tempat pembiakan makhluk perosak. Majlis Bandaraya Alustar selaku pihak kuasa tempatan mempergiatkan usaha menunda kenderaan-kenderaan buruk yang tersadai di tepi-tepi jalan, terutamanya di lokasi-lokasi awam. Episod kali ini akan menjelaskan prosedur penguasaan kenderaan terbiar. Aduan mengenai kenderaan terbiar diterima oleh Embas melalui sistem e-aduan termasuk rondaan dari anggota penguatkuasa. Apabila aduan diterima, anggota penguatkuasa akan membuat semakan. Notis pertama untuk mengalihkan kenderaan dikeluarkan kepada pemilik kenderaan dan laporan akan dibuat. Setelah tamat tempoh notis, pemantauan akan dibuat dan jika kenderaan terbiar masih tidak dialihkan, kenderaan akan ditunda ke stor penyimpanan. Notis kedua kepada pemilik kenderaan untuk menuntut kenderaan mereka akan dipus ke alamat pemilik kenderaan menurut data yang ada di dalam sistem MySikap. Di sini kita tempatkan kenderaan yang telah disita lah. Pemilik yang ingin membuat tuntutan balik di atas kenderaan yang telah disita, urusan di pejabat Majlis Bandaraya lah. Dan setelah selesai urusan pembayaran dan segala dokumen semua lengkap, mereka akan datang ke store ni, buktikan kepada kita lah resip pembayaran, surat-surat daripada Majlis Bandaraya, buktikan bahawa kenderaan yang telah disita itu memang kenderaan pemilik sebenar lah. Segala urusan kos pengalihan semua ditanggung oleh pemilik. Selepas 30 hari kenderaan masih tidak dituntut, pegawai penyiasat akan membuka kertas siasatan dan akan merujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi mendapatkan izin mendakwa. Pegawai pendakwa akan menyebut kes di mahkamah dan mahkamah akan membenarkan perintah lucut hak untuk dibuat pertukaran hak milik di Jabatan Pengangkutan Jalan. Apabila kenderaan telah dilucut hak, Embas akan melaksanakan tindakan pelupusan kenderaan terbiar. Sehingga tahun 2025, sejumlah 38 kertas siasatan telah dirujuk ke unit pendakwaan untuk melupuskan kenderaan tersebut dengan melucut hakkan kenderaan tersebut di bawah Seksyen 116 atau Jalan Parit dan Bangunan. Tindakan tersebut diambil susulan daripada pemilik yang tidak mematuhi notis di bawah Seksyen 46 3A bagi tujuan untuk melupuskan kenderaan itu. Laporan itu mengakhiri episod kali ini. Jangan lupa catch up video ini di aplikasi TikTok Embas TV dan Facebook rasmi Embas. Dengan itu, saya Elina Muhammad mengucapkan Assalamualaikum dan ingat, kebersihan bandaraya tanggungjawab bersama.